Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin katabahu yaktubu abdal abidin wa dahrul dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin katabahu yaktubu abdal abidin wa dahrul dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin katabahu yaktubu abdal abidin wa dahrul dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersambung kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Syekh Daud Al-Fatani, muka surat 4 lah. Muka surat 4, bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid darain amin. Babu zikrin nafkhis sani wa kaifiyatil ba'si wa ghairi dhalika. Apa kata musannif pada sambungan hadzal kitab? Babu zikrin nafkhis sani wa kaifiyatil ba'si wa ghairi dhalika. Ini suatu bab. Yang ini bermula ini suatu bab pada menyebutkan nafkhatis saniyah, menyebutkan tiupan sur sangkakala kali yang kedua. Adapun yang sebelumnya, tiupan yang pertama, mati sekalian makhluk, maka berpindah kepada tiupan kali yang kedua, dengan mana hidup semula makhluk. Dan kaifiat, bagaimana kelakuan, bagaimana cara nak menyatakan sur, dan juga nak menyatakan makhluk apabila ditiupkan sangkakala. Dan ba'si. Dan ba'si, orang panggil harakat hikayat lah. Harakat hikayat pada bab yang dalam kurungan. Wa kaifiyatil ba'si. Dan ba'si, yakni kebangkitan. Bangkitnya makhluk daripada kuburnya. Wa ghairi dzalika, dan barang yang lain daripada demikian itu. Maksudnya, yang pertama dia akan menyebutkan nafkhatis saniyah dan diikuti dengan kaifiat, bagaimana tiupan, bagaimana sur, nisbah besarnya. Kemudian diikut dengan ba'si, ini kebangkitan. 3. Dan akan menyebut juga dan barang yang lain daripada demikian itu. Apa dia? Maka kita akan jumpa selain daripada nafkhatis saniyah dan kaifiat dan ba'si, yang selebihnya akan dinyatakan selepas daripada menyatakan yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Baik, ketahui olehmu ayuhal talib, wahai orang yang menuntut hadzal kitab Kashful Ghummah, bahawa sur itu satu qarnun. Sur orang panggil sonai juga disebutkan sangkakala. Sur itu satu qarnun, yakni satu tanduk. Sebut kata tanduk, maka terlintaslah pada akal kita ni, macam tanduk rabau. Pernah kan tentera
Zaman dulu meniupkan isyarat dengan tanduk hak merengkuai, duduk di atas menara-menara, dapat tiup tanduk. Tu. Itu gambaran akal. Ada ponsor satu tanduk tidak seperti tanduk yang terlintas pada akal. Tidak sekadar yang terlintas pada akal. Main kuih ikut tu kan, main kuih ikut ni ke? Tak tahu. Tapi kornun, satu tanduk. Nah, akan disebut nisbah besar kornun tu besar mana? Hak terlintas dengan akal kita tadi tu, kornun tanduk tu, besar tu. Besar mana? Besar orang yang duk pegang. Besar orang yang duk pegang. Terlintas lagi pada akal. Terlintas dah pada akal. Sebut kata serunai tanduk. Tentera dahulu memberi isyarat. Lagi pula daripada nur. Berubahlah daripada nur. Maksudnya tak serupa dengan tanduk rebau yang kita lintas dengan akal tadi tu. Satu kornun daripada nur. Yakni sur. Makna sangkakala. Tu sur ni serunai, yakni makna sangkakala. Itu iaitu suatu tanduk seperti serunai yang mempunyai suara. Seperti halilintar. Suara seperti halilintar. Maksudnya kuat. Lain pula yang amat keras. Halilintar yang amat keras. Maka adalah ia kornun, ini tanduk daripada nur itu. Maka adalah ia kornun daripada nur. Dia dah sebut di situ. Lubangnya, dia nak cerita sifat pula. Sur, satu benda. Tiap-tiap benda dihubungkan dengan sifat. Macam mana sur? Nyatakan kornun daripada nur. Lubangnya besar 7 petala langit dan bumi. Itu dia lubang dia. Melengkapi bagi segala arwah makhluk sekaliannya. Habis semua sebut kata besar 7 petala langit dan bumi. Kalau kita sumbat langit bumi masuk di dalam lubang sur, lubang serunai. Juga dikatakan sangkakala. Besar mana? Tadi kita bayang tanduk rebau. Lepas tu dia akan nur. Hilang pihak kita bayang. Lepas tu dia sebut pula nisbah besar dia 7 petala langit dan bumi. Tak boleh nak bayang lah. Tak boleh nak bayang lah. Nak bayang kalau kita duduk pala batas ya. Pala batas, sak pala batas ya. Baik. Itu nisbah besar. Maksudnya besar sungguh. Kalau gitu, mafhum dia, apabila sesuatu yang mengeluarkan suara, nisbah besar dia sebegitu, suara dia macam mana? Hanya disebut di sini seperti halilintar yang amat keras. Kita duk bayang tadi suara halilintar macam kilat, ada panah pokok nyuk ya. Kemudian disebut juga nisbah besar, hilanglah. Hilang apa? Hilanglah suara seperti suara halilintar, kilat yang memanah pokok. Hak tu kecil. Hak ni lebih lagi, maka tak terbayang pada akal. Bagilah maka melengkapi bagi segala arwah makhluk sekaliannya.
Sebut kata sekalian ni, sekalian 7 langit dan bumi, sekalian makhluk yang ada pada langit dan juga yang ada pada bumi, melengkapi semua. Tak ada satu pun yang tercicir daripada lubang sur. Dan padanya pada lubang sur itu lubang sebilang-bilang ruh mereka itu makhluk. Oh, ada lubang pula. Tadi kita bayang satu lubang yang besar sehingga akan melengkapi 7 langit dan bumi dan juga segala arwah, segala ruh-ruh. Nampak macam satu lubang. Maka dinyatakan, dan padanya pada sur, ini pada lubang sur itu lubang sebilang-bilang ruh mereka itu makhluk. Dia ada lubang. Tu. Maka terbayanglah pula kita lubang tu macam bunga teratai, macam buah teratai. Baik. Baik, maka ditiupnya sur dan hiduplah mereka itu makhluk. Dan berdiri sekalian makhluk. Hidup hingga anak yang gugur yang sudah tiup padanya. Pada anak yang gugur, roh. Anak yang gugur, maksudnya anak yang orang perempuan tidak beranak tapi gugur. Masa dia duduk dalam perut, ditiupkan roh, bergerak anak itu dalam perut. Tak sampai 9 bulan, gugur ia, maksudnya mati. Kalau itu anak hak tu pun hidup. Dan yang sempurna kejadiannya, walaupun tak ditiupkan roh, tapi sempurna kejadian. 3 bulan. 3 bulan tu dah tak tiup roh lagi, tapi sempurna kejadian maksudnya cukup sifat. Adapun ditiup roh, bayi di dalam perut, permulaannya adalah 4 bulan. 4 bulan dia mula bergerak. Itu tiup roh 4 bulan. Yang sempurna kejadian maksudnya cukup sifat 3 bulan. Itu sebab kalau orang gugur 3 bulan tu, dia ada lah sifat-sifat dia. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Bagi orang yang pernah gugur, orang perempuan ni lebih mengetahui lah orang panggil sifat anak yang berusia 3 bulan ataupun 3 bulan lebih. Semuanya itu hidup kembali. Itu apabila ditiupkan sangkakala. Hidup. Habis di situ. Baik, dan pada hadis yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa aku mengambil akan nikmat. Apa makna? Bagaimana aku nak merasai akan nikmat? Tu. Ketika tiupnya sangkakala, Nabi menceritakan pada sekalian sahabat pada ketika itu, bagaimana, macam mana aku nak merasai nikmat pada ketika itu. Tak rasa dah nikmat. Tu Nabi sendiri, apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, bangkitnya Nabi SAW. Tetapi hal keadaannya siuman, sedar ia. Hal keadaan Nabi SAW pada ketika itu sedar. Maksudnya siuman. Lagi pula mengetahui bahawasanya, ini adalah hari kebangkitan. Tidak seperti yang lain. Yang lain tu tak siuman lagi, tak sedar lagi. Walaupun berdiri ia. Walaupun menilik diri sendiri, tengok. Tak sedar lagi, tak siuman lagi. Dan empunya sur,
Siapakah yang ampunya sur? Ampunya sur adalah Allah. Allah yang punya. Allah bagi jadi sur. Soalnya telah menangkup akan kornunnya. Ini tanduk, ini sur. Menangkup. Yakni pada malaikat Israfil. Maksudnya pada ketika itu masih lagi menangkup sur, kornun nur pada malaikat Israfil. Yakni akan sangkakala kornunnya. Ini Nabi beritahu ni pada hadis yang sahih. Lepas tu apa yang berlaku? Pada menyatakan di sini Nabi sedang dah, mangkik dah, ciuman dah dan duduk mendengar akan azan. Pada ketika tu hanya duduk tunggu dengan azan. Nabi duduk mendengar akan azan, yakni menanti azan. Ini menceritakan ketika hari kebangkitan, duk tunggu azan. Tak ada orang azan pada ketika tu, duk tunggu azan sekalipun. Kerana apa? Ialah dia kerana yang ciuman pada ketika itu hanya ia, yakni hanya Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain tak ciuman lagi. Baik. Sini kita boleh ambil iktibar kan? Ambil iktibar. Itu sebab di dunia kita ni masuk waktu orang azan kan. Orang azan. Kalaulah pada satu tempat itu masuk waktu tak ada orang azan. Maksudnya satu tempat tu orang bukannya siuman. Tu boleh ambil iktibar. Tak siuman tu sampai tak azan. Tempat kita ni masih lagi ada orang azan kan. Itu sebab hari datangnya Ya'juj wa Ma'juj wa mufsiduna fil ardh. Apabila nak keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, ada cerita dalam kitab Kashful Ghaibiyah, sehingga akan tidak ada seorang pun yang azan. Masa ketika itu manusia tak ciuman dah. Tak ciuman dah. Keluar Ya'juj wa Ma'juj. Tu. Lepas ni pakai buat azan, takut keluar Ya'juj wa Ma'juj. Baik. Kemudian disuruh dengan tiupnya. Tatkala disuruh dengan tiupnya, dihubungkan dengan menanti azan manakala disuruh dengan tiupnya. Apa makna? Ketika Nabi duduk menanti azan manakala disuruh dengan tiupnya, yakni dengan makna kedengaran. Kedengaran suara yang keluar daripada sur sangkakala. Seperti tanduk, yakni daripada nur itu, kedengaran suara yang panjang. Kali dia tiup saja, suara dia tu tak putus. Duk dengar. Juga seperti tiupan tanduk yang memberi isyarat pada ketika peperangan. Dia dengar jauh, dengar sayu. Dengar sayu. Itu manakala disuruh dengan tiupnya. Maksudnya kedengaran suara yang panjang, yang sayu. Ini nak menyatakan, nak mensabitkan pada diri Nabi SAW, itulah siuman yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Siuman, dia tahu belakang. Baik, dan adalah yang demikian itu. Demikian itu mana? Demikian itu sabda Rasulullah SAW. Nabi cerita pada awal. Yang dikaitkan dengan hadis yang sahih. Demikian itu, Nabi cerita kepada sahabat, berat atas sahabat Rasulullah SAW.
Kelakuan sahabat pada ketika itu mendengar apa yang Nabi ceritakan jadi berat. Jadi tak tahu macam mana kita ni. Macam mana kita pada ketika itu. Kata mereka itu sahabat Nabi SAW. Apa kami kata ya Rasulullah? Kalau itu kami nak kata apa? Nak menunjukkan Nabi saja siuman, hak kami ni tak tahu apa satu ni, kami nak kata apa pada ketika itu. Maka sabda Nabi SAW, kata olehmu hasbunallahu wa ni'mal wakil, kata yang tu. Oh, Nabi suruh kata. Ada kan kita doa amal kan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tu, ini orang panggil satu petua juga daripada orang yang dahulu. Kalau orang yang istimalkan berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, orang panggil dia minta pada Tuhan, pada dirinya itu tak jadi nyanyuk. Tak jadi nyanyuk. Duduk saja kata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tak ada syaratkan beberapa bilangan. Selain daripada amalan-amalan yang lain, itu saja hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Nabi menyuruh sahabat berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata yang tu. Tu. Baik, dan pada hadis pula berdiri malaikat yang meniup sangkakala. Berdiri malaikat antara langit dan bumi. Maksudnya duduk tengah-tengah. Maka tiup padanya. Pada sangkakala, maka tiada tinggal bagi Allah seorang makhluk pada langit dan pada bumi, melainkan mati. Semua mati. Tiup sangkakala mati habis semua. Melainkan orang yang dikehendak Allah. Oh, ada juga yang tak mati di mana kenyataan yang terdahulu. Jibril, Mikail, Israel. Jadi yang lain mati, melainkan orang yang dikehendak Allah tak mati. Dan tiada daripada anak Adam itu kejadiannya, melainkan ada pada bumi sesuatu, yakni ujbuz zambi. Hal lain semua hancur habis. Yang ada pada anak Adam yang tak binasa, tak hancur, ini ujbuz zambi. Apa dia hanya tahu ujbuz zambi yang terdahulu? Maksudnya tulang punggung, hak kecil. Tu. Ujbuz zambi. Kalau bahasa kita ni senonet lah, senonet. Itu sebab orang hak jatuh terentak. Dia tulang belakang dia jadi tak elok. Baik. Maksudnya jatuh terduduk kan. Tu. Tadi dia menyatakan tiupan kali yang kedua. Adapun pada hadis yang kita sebut ini, nak menyatakan tiupan kali yang pertama. Dia ulang balik. Sebab apa? Sebab nak menyatakan, nak menyabitkan seperti mana kenyataan yang terdahulu. Tiupan kali yang pertama mati. Ada juga yang tak mati. Yang Allah Ta'ala kehendaki. Hal dia mati habis semua. Binasa habis semua. Dan menyatakan juga yang tak binasa pada anak Adam. Yang lain semua binasa. Kecuali ujbuz zambi. Ujbuz zambi. Baik, kemudian. Maka disuruh Allah Ta'ala akan air di bawah arash. Seperti mani laki-laki. Seperti mani laki-laki. Maka tumbuhlah tubuh mereka itu anak Adam. Dan daging mereka itu anak Adam. Tadi nak menyatakan tiupan kali yang pertama mati habis semua. Lepas tu nak menyatukan tubuh, nak menyatukan tulang, organ, isi dan sebagainya.
maka Allah Ta'ala titahkan air yang di bawah aras seperti mani laki-laki. Maka tumbuhlah tubuh mereka itu anak Adam. Tumbuh. Dan daging mereka itu anak Adam seperti tumbuh bumi akan tumbuh-tumbuhan. Dia tumbuh. Kemudian berdiri malaikat yang meniup sangkakala antara langit dan bumi. Ini malaikat Israfil. Maka ditiup padanya pada sangkakala ini sur. Maka masuk tiap-tiap nafas itu kepada jasadnya. Masuk tiap-tiap nafas. Bila tiup sangkakala, kali yang kedua. Kali yang kedua tu. Sebab nak menyatakan selepas daripada mati akan hidup, maka ditiup kali yang kedua. Maka masuk tiap-tiap nafas itu kepada jasadnya, jasad anak Adam. Bila masuk nafas hidup, lepas itu memberitahu di sini bahawa nafas saat kita duduk nafas ni. Hak duk keluar masuk ni orang panggil apa? Rasyasin nufus. Ada kita sebut pada kitab tajuk arus yang terdahulu. Rasyasin nufus. Nafas keluar masuk, keluar masuk. Keluar ke mulut, masuk ke hidung. Itu nafas. Nak menyatakan akan hidup semula. Apabila masuk nafas, akan menyatakan akan hidup semula yang sudah mati. Kemudian selepas daripada itu, kemudian berdiri. Yang sudah mati, berdiri. Maka memperkenankan mereka itu anak Adam akan perkenan yang satu. Apa dia? Dah berdiri dah. Maka memperkenankan mereka itu anak Adam akan perkenan yang satu. Maksudnya, yang hidup. Maksudnya Allah Ta'ala perkenankan pada yang sudah mati itu, selepas daripada mati, yang ni hidup. Itu hiduplah. Itu masuk perkenan yang satu hidup. Tidak menyatakan sesuatu yang lain. Satu ya. Lepas pada mati, tiupan kali yang kedua, maka hidup. Hidup macam mana? Hidup seperti mana? Kelakuan yang kita hidup pada dunia. Hidup macam ni. Kita tengok tangan, tengok kaki. Aku ni hidup. Tu. Kita pun raba-raba lah. Ada hidung, ada telinga, ada dagu. Semua ada belakang. Aku ni hidup. Itulah masa, waktu dan juga ketika apabila ditiupkan segala kali yang kedua. Dengan mana? Hidup semula. Baik. Maka ketahui kita daripada tiupan kali yang pertama, kali yang kedua, kita duk berasa apa? Berasa lepas mati, lepas tu hidup. Tidak berasa gerun lagi, tak berasa gerun. Lagi dia akan nyatakan apakah perasaan apabila Nabi nyatakan kelakuan orang yang hidup apabila diperkenankan akan satu perkenan Tuhan. Lepas daripada itu, barulah manusia yang mengetahui dia akan ada satu perasaan takut, perasaan insaf. Ini baru nak menyatakan hidup. Macam mana? Tengok lagi. Baik, dan tersebut pada hadis pula, pada firman Allah Ta'ala, sebut kata hadis pula pada firman Allah Ta'ala, yang ni hadis apa? Yang ni hadis kursi. Hadis kursi. Maksudnya hadis kursi yang Allah Ta'ala sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan tidak ada perantaraan. Terus Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mana dia? Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Artinya hari yang ditukarkan bumi yang lain daripada bumi. Maksudnya tidak seperti bumi dunia.
Bumi dunia ni macam kita duk tengok lah, ada pokok nyok, ada bendang. Maka kemudian terhalang pula penglihatan kita dengan bukit, dengan gunung, dengan pokok yang besar. Boleh tengok sampai itu saja. Nak melangkaui sesuatu yang menghalang, tak boleh dah. Kalau sini nampak gunung apa? Nampak gunung Jerai. Lepas gunung Jerai tu tak nampak lah. Contoh. Yang ini ditukarkan bumi yang lain daripada bumi. Lah ni bumi dunia. Lagi akan datang ditukarkan bumi dunia seperti bumi hak kita duduk dunia ni, tak ada dah. Pada ketika tu menyebut juga dalam Kasful Rabiah, pada itu bumi itu yang berwarna putih. Kasful Rabiah dia akan menyebut cerita tentang bumi yang berwarna putih. Tidak ada sesuatu pun yang menghalang daripada pandangan mata. Boleh tengok habis sud sampai tak nampak. Dan 7 belah langit pun sama juga, 7 langit pun ditukar. Tidak seperti langit yang ada pada dunia. Dan nyata sekalian bagi Allah Ta'ala yang Esa lagi amat keras. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Wa barazu nyata. Sekalian lillahi bagi Allah. Allah mana? Al-wahidil qahar. Allah yang Maha Esa. Lagi pula Allah yang amat keras, yang amat mengerasi bagi hamba. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghamparkan bumi akan sebagai hampar. Kemudian dibukakan dia bumi seperti buka kulat. Boleh baca kulat, bolehlah kita baca kulit. Kalau kulit ni dia ada ya kan. Tapi hak tu yang terlebih faham adalah kulat. Seperti mana kulat yang kembang. Macam mana kulat yang kembang? Tiada melihat padanya pada bumi tinggi rendah. Maksudnya rata. Maksudnya rata. Kemudian maka dihalau Allah Ta'ala akan makhluk akan sebagai halau yang satu. Maksudnya semua makhluk pada ketika itu semua kena halau. Apabila hari kebangkitan bangkit, duduk cengang-cengang, tak sempat lagi siuman, hanya siuman pada ketika itu, siapa dia? Yang Nabi kita Muhammad SAW. Kena halau. Kena halau. Halau tu orang panggil, dikaitkan pada kita nasyar. Nasyar, hasyar, masyar. Nasyar tu halau. Bukan duduk pada satu tempat, dihalau pergi pada satu tempat. Maka diasingkan orang beriman sebelah sini, orang kafir belah sini, orang yang munafik belah sini. Orang yang mengumpat belah sini, semua asing habis semua. Orang yang duk pelaga orang belah ni, tak campur dah pada ketika tu. Juga menceritakan daripada Kasful Rabiah. Walaupun kenal di antara satu sama lain. Aku nak duduk dengan dia. Dia nak main duduk kita. Tak boleh. Dia passion lain. Kelakuan dia ketika ia hidup. Dia kelakuan dia lagu lain. Dia kena duduk tang lain. Kita kelakuan kita lagu lain. Panggil kita lagu lain. Kita kena duduk tang lain. Tak boleh duduk sekali lah. Macam lah pakai kenai belakang kan. Pakai kenai wajah, muka. Aku nak duduk dengan dia. Tak boleh. Kena duduk tang lain. Maksudnya dia asing. Lah ni boleh lah duduk sekali kan. Nak pergi makan kenduri, aku nak pergi duduk dengan Tok Haji tu. Pergi dempet dengan Tok Haji tu, tak ada orang larang. Yang lagi akan datang, tak boleh buat pilihan. Sebab itu adalah hari ketentuan. Baik, maka tiba-tiba mereka itu makhluk pada bumi yang ditukarkan. Dan iaitu satu muka bumi. Maksudnya rata, tidak ada tinggi dan rendah. Kemudian maka diturun atas kamu air. Nabi cerita ni. Maka diturun ke atas kamu air di bawah arash. Dikatakan baginya, bagi air di bawah arash.
Maksudnya Allah Ta'ala titahkan air di bawah arasy. Haiwan. Kalau haiwan ni binatang no. Kalau gitu di atas maqam doa di sini la Allah sawab, bukan dia haiwan. Sebab ini adalah titah Tuhan pada air di bawah arasy, dikatakan baginya, bagi air di bawah arasy hujan. Dengan mana? Hujan, bukan haiwan. Tu. Bila Tuhan kata hujan, maka hujan langit atas kamu. Bila Tuhan titah saja hujan, maka hujan langit atas kamu. Maksudnya air itu asalnya di bawah arasy. Tu. Akan diturunkan di atas kamu, tak turun lagi. Apabila Allah Ta'ala titahkan air yang di bawah arasy hujan, maka hujan langit atas kamu. Berapa lama? 40 tahun. Hujan 40 tahun. Masa tu kita bangkit dah daripada kematian. Lepas daripada tiupan kali yang kedua. Hujan 40 tahun. Hujan 3 hari pun lahak you tenggelam. Ni hujan 40 tahun. Hingga adalah air di atas kamu 12 hasta. Tu sampai tinggi dah. Tinggal air tu 12 hasta. 12 hasta panjang mana? 1 hasta panjang ni? Kan? 1 hasta. 12 hasta panjang. Hapus ya? Kalau ni sebuah 40 tahun, maksudnya bukannya melimpah air pada satu tempat yang ditentu, maksudnya habis semua. Sebab bumi itu rata. Tidak ada tinggi dan rendah. Ni dia nak mula rasa takut, gentar, gerun apabila kita nak menyebut tentang hari kebangkitan. Jangan duk kata tak apa, mati sekali ya. Mati sekali. Hari kebangkitan tu apa cerita? Tinggalkan hujan 40 tahun. Tak pernah lagi kita rasa hujan 40 tahun. Tapi di hari kebangkitan akan merasai hujan 40 tahun. Tinggalkan air parasnya 12 hasta. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan jasadnya. Jasad makhluk. Maka tumbuh ia jasad seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Yang mana? Maksudnya, tadi dia menyatakan tentang halau. Apabila sudah bangkitnya jasad yang bernafas, dengan dimasukkan ruh pada jasad, halau. Adapun di sini, sebelum jasad makhluk itu tumbuh, bangkit daripada tanah, bangkit daripada kuburan yang sudah rata pada bumi. Hujan 40 tahun. Hujan 40 tahun, lepas tu baru tumbuh. Ini orang pergi tafsir lah. Hak tadi nak menyatakan, bila sempena kejadian tulang, orat, maka Allah Ta'ala tiupkan nafas masuk pada jasad. Tak apalah. Adapun di sini, sebelum sempena kejadian jasad, bercantum urat, tulang dan juga sebagainya, sebelum daripada itu Allah Ta'ala akan turunkan hujan selama 40 tahun. Maka tumbuh ia jasad seperti tumbuh-tumbuhan. Macam benih hak cambah. Benih hak cambah, dia keluar pucuk. Macam tu gambaran. Hingga apabila sempurna jasad kamu, tumbuh sempurna jasad, maka adalah seperti barang yang ada ia di dalam dunia. Jadi elok. Ada tangan, ada kaki sempurna semua, ada 2 biji mata, ada telinga.
Boleh menapah, duk susah-susah duk menapah roh. Macam itu duk menapah Allah ni, maksudnya hidup. Maka adalah seperti barang yang ada ia di dalam dunia. Maka firman Allah Ta'ala, Nabi cerita lagi pada hadis kursi. Apa yang Allah Ta'ala firman? Tanya hidup, hai malaikat hamlatul arsy. Tu. Maka hidup pula malaikat yang melenggung arasy. Maka hidup ia. Hidup malaikat hamlatul arsy. Kemudian, maka hidup olehmu, hai Jibril. Maka hidup Jibril. Dan Mikail, Mikail pula hidup. Dan Israfil, Israfil pula hidup. Maka hidup sekaliannya. Sekalian malaikat hamlatul arsy, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil hidup. Maka menyuruh Allah Ta'ala akan Israfil. Maka mengambil ia Israfil akan sur, akan serunai. Daripada kornun, daripada tanduk. Tanduk itu pula daripada nur. Israfil pun ambil, itu adalah pekerjaan dia. Kemudian maka menyeru Allah akan arwah. Maksudnya pada, maksud tadi dia menyatakan hidupnya jasad yang di dalam bumi. Hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Hidup satu. Kalau nak ikutkan tartib di sini, sebelum hidupnya manusia, makhluk, mula-mula hidup dia, Allah Ta'ala hidupkan hamlatul arsy, malaikat hamlatul arsy. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan pula Jibril, Mikail dan juga Israfil. Maksudnya berapa? Maksudnya makhluk lain tak hidup lagi. Sebab pekerjaan di atas aturan hidupnya makhluk yang lain daripada malaikat yang tersebut, hamlatul arsy, Jibril, Mikail, Israfil, selepas daripada tiup kali yang kedua. Itu dikaitkan pada hadis kursi. Kemudian maka menyeru Allah akan arwah. Yang maksudnya roh-roh. Maka datang dengan dia dengan roh bercahaya. Roh apa? Roh muslimin. Nurnya nur roh muslimin. Bercahaya itu maksudnya nurnya nur roh muslimin. Tak masuk lagi pada jasad. Baru roh bercahaya dah. Dan yang lain kelam. Selain daripada roh orang muslimin, kelam. Tak ada cahaya. Hak cahaya pada roh muslimin. Orang Islam lah, muslimin. Maka mengambil akan dia, akan roh muslimin. Allah Ta'ala, maksudnya oleh Allah Ta'ala. Maka dijatuhkan dia, roh muslimin, di dalam sur. Dijatuhkan, maksudnya dimasukkan, ataupun dengan mana, diarahkan roh itu masuk di dalam sur, dalam serunai yang disangkakala. Kemudian, maka berkata bagi Israfil. Maka berkata, ini berkata Allah, titah Allah bagi Israfil. Tiup olehmu akan nafkhatal ba'thi. Allah Ta'ala titah Israfil, tiup nafkhatal ba'thi. Tiupan kebangkitan. Maka ditiupnya sur, maka keluar segala roh seperti seumpama labah. Labah ni maksudnya labah-labah. Keluar. Hanya memenuh antara langit dan bumi. Itu roh penuh antara langit dan bumi. Maka firman Allah Ta'ala, demi ketinggianku dan kebesaranku, sahanya kembalilah tiap-tiap roh itu kepada jasadnya. Roh pun pergi cari jasad dia mana. Roh kat kita ni, mai kat kita, dia tak tertukar dah. Tu. Maka masuk segala arwah di dalam bumi kepada jasadnya. Tak makin lagi, baru pergi cari jasad.
Kemudian masuk ia roh kepada hidungnya, hidung jasad, hidung manusia yang ada dalam bumi, yang sudah bersatu tulang, yang sudah bersatu urat, kulit isi. Roh masuk pada jasad manusia, maka berjalan ia kepada tubuhnya, masuk ke hidung, roh tu merasa masuk, sampailah kepada tubuh seperti berjalan, yakni kepada jasad. Seperti mesra racun kepada orang yang digigit oleh binatang yang mempunyai bisa. Mesra. Mesra. Mesra, kita kata meresap lah, meresap. Kalau mesra pun tak faham, meresap pun tak faham, nak abang guna lagi. Ada lagi tak? Contoh nak abang meresap, contoh nak abang mesra. Contoh dia, cicah roti yang kopi, dia meresap di roti. Tu mesra tu. Baik. Kita laju. Baik, kemudian maka pecah daripada kamu bumi. Maka pecah daripada kamu bumi. Yang ini pecah bumi daripada kamu yang ada di dalam bumi. Bumi itu pun pecah. Bumi itu punya bayan daripada pecah. Pecah apa? Pecah bumi. Kita duduk dalam bumi pada ketika itu, bumi yang diratakan. Tidak seperti bumi dunia. Rata. Bumi pun pecah lah. Ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan sudah tiba masa saat ketika bangkitnya orang yang sudah mati dahulu akan keluar daripada bumi. Nak keluar. Pecah bumi. Sabda Nabi SAW. Kita berhenti kat situ. Jauh lagi nak sampai dan pada hadis. InsyaAllah yang akan datang. Menceritakan tentang kebangkitan apabila sudah pecahnya bumi. Sudah mesra roh dengan jasad. Hingga kan Nabi berkata, akulah pertama orang yang dibukakan bumi. InsyaAllah lain lagi akan datang. Baru kita nampak orang panggil satu gambaran yang ceritakan oleh Nabi SAW selepas pada tiupan yang pertama, kemudian tiupan yang kedua, sampailah bangkitnya daripada bumi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tanda no? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin fahkina fid din wa biman ijtama'a risalata wa nubuwwata 'ala samawati wal ard. Walhamdulillahi rabbil alamin.